Okey, Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak share satu tip yang mana kalau kulit popiah ni kita kerah. Maksudnya yang mana peniaga-peniaga ataupun yang pengusaha makanan yang jual melibatkan kulit popiah ni, saya awak pernah tak mengalami kulit popiah ni kerah? Maksudnya kita lambat guna dia ke ataupun dia lama terdedah di luar ke apa tak? Dia tiba-tiba jadi kerah. Maksudnya kalau kita lipat ni dia mudah patah. Macam mana kita nak lembutkan dia balik? Okey, kalau saya punya style, saya punya cara untuk lembutkan balik kulit popiah ni, saya akan kukuh dia mentah. Kukuh dia pun tak lama. Dalam seminit ataupun 2 minit gitu ya, mentah je. Bila kita kukuh, dia akan jadi lembut balik. Nampak? Jadi saya tak perlu tunjuklah cara saya kukuh ke gana tu. Kukuh macam biasa je. Buhai kukuh sikit, bukan kata rebus. Kukuh, saya faham lah kalau kukuh tu gana tak. Okey. Bila dia kerah, kita kukuh, dia akan jadi lembut balik. Baru senang nak guna. Tidak kalau kerah kekung, kerah kejung gitu, nak lipat, nak guna pun patah. Okey So, hok mana mengalami masalah sama macam saya ni, tiba-tiba kulit popiah ni kerah, tak contoh kalau kerah tak. Ni dia senang patah begini. Senang koyok lah senang kata. So bila kita kukuh dia balik, insya-Allah dia lembut balik, tengok. Senang nak guna. Okey. Semoga tip ni bermanfaat untuk awak semua. Ataupun awak ada kaedah lain, cuba share. Kita sama-sama belajar. Okey, assalamualaikum semua.